So, kita orang nak gerak Penang! Let's go! Tengok diorang pun dah tidur apa semua. Rabak gila. Rabak sangat kamu Rabak sangat Rabak sangat lah. Hari ke-6 nak bangun lambat dia cakap. Hari ke nak bangun lambat? Dia kan kerja 5 hari bangun pagi. Aha. So hari ke-6 dia tak nak bangun pagi dah. Oh, so tapi kena bangun juga. Wan, sorry tu Wan. Okay. Itu paling rabak. Itu paling rabak So lepas kita orang planning tadi sampai je Penang, kita orang nak pergi makan nasi kandar dulu. Tapi tak tahu kat mana Sab. NSK nasi kandar. Sedap lah. Siapa yang recommend? Siapa yang recommend? Siapa yang recommend? Siapa yang recommend NS ni? Kawan recommend. Kawan hang kan? Kawan hang. Kawan hang. Cuba cakap Penang sikit. Peliak semua. Orang cakap peliak bodoh. So kita nak sampai nasi kandar NS. Kita nak try dulu sebab Muaz cakap, member cakap recommend kat sini sedap, antara yang the best. Loki tak ramai orang tahu, cuma orang-orang Penang je tahu. So let's go. Dia punya lauk banyak dah habis tu. Tapi boleh lah, ada ayam okey lah. Ada ayam, canai pun ada. Wah, goreng-goreng pun ada. Macam padu juga kan. Lauk dia banyak habis tapi tak apa, kita try je. Tengok. Sebab main purpose dia nasi kandar ni, dia punya kuah nak tahu sedap ke tak sedap kan. Tak ada. Kau banyak minta tu, Sab. Ni apa? Ikan bilis. Nasi biasa bang. Bagi ayam goreng, sayur kobis. Ayam apa-apa boleh lah. Apa pun boleh bang. Boleh potong. Kuah campur bang yang banjir. Tu je. Tu je. Kuah madu ada bang? Kuah madu sikit lah. Okay. Alright. Let's go. Thank you. Padu siut. Dia punya kuah pekat tu. Nampak sedap lah. Kan? Baik kan? Roti telur bawang tu je. Nasi telur bawang garing. Garing. Roti telur bawang satu garing. Makan. Kari campur. Kari campur. Kari asin. Garing ah? Garing. Air dekat mana? Macam orang-orang Penang je yang tahu kan? Macam Tak semua orang tahu. Itulah member dia. Tapi kalau sedap, kalau tak sedap, Terambel. berapa Muaz lah. yes. Roti Muaz satu nawak kina zawana ambil. Padu. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. It's really nice. So member kau tak scam Muaz? Tak scan. Kari tu sedap. Selamat. Sama tu sedap tu? 1/10. 10. 1/10. 9 lah. 9 9 ke? 1/10. 8. Tawar tengok semua. Tawar Tapi tengok. sedap lah. Sedap. Tapi Sedap. kita malam nanti. Hari ni kau selamat. Kira boleh repeat lah. Kat tak apa-apa. Dua ya? Buat kan itu. Ini yang tuan. Banyak macam tu kan? Lagi mana? Buat. Extend. Cuma extend. Ya macam tu kan ada. Aku tak boleh awak. Tadi nasi lemak je dia bayar tak? Berapa? Dia ambil lauk sotong tu. Let's just go guys. Okay lah, so diorang pun dah bagi rating. Diorang okay lah, semua atas 8. So rasanya macam rasanya boleh repeat balik untuk nasi kandar kalau datang Penang. Sebab dia macam loki gila tau. Tak tahu pun. Kebanyakan orang Penang je yang tahu nasi kandar ni kat sini. So next time kalau datang Penang boleh lah try lagi kat sini. Cuma tadi lauk memang tak banyak langsung. So makan apa yang ada. And sekarang ni kita nak pergi balik, nak pergi Airbnb, nak check in. Lepas tu nak siap sebab malam ni nak ada kenduri, nak pergi kenduri Yati. So bye bye. Jumpa korang kat kenduri Yati sekejap lagi lah. Senang. So kita dah sampai dah dekat Airbnb. Penat gila, rabak gila. Rehat sekejap, mandi. 9. Lepas tu pukul 8 kita gerak. Pukul 8. Pukul 9 dah habis. Pukul 9 dah habis Muaz. Tunjuk muka. Diorang je tunjuk muka je tu. Tak respect tu diorang. Salah korang. Wan punya rancangan. Kawan mamak kita. Dah sampai Wan. Mana dia ni? Nombor dia. Depan. Oh 3605
Dia ada tulis kat tepi tu lah. Wah, view dia tinggi siut. Harap rumah ni ada balcony lah. Lihat, tengok view sikit semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cantik ke rumah dia? View dia. Malam ni do main kad kat sini best do ni. Malam shisha rasa sedap. Cantik siut rumah dia. Wah, Pening. Nampak the whole Pening siut kat sini. House tu. So ni bilik Muaz. Katil king King. Tahu, double queen king lah. Okay, next. Ni bilik Wan dengan Tak ada toilet Bilik Muaz ada toilet. Okay lah. Okay. So boleh buat vlog nampak view Pening kan. Lawas siut. Ada jambatan nombor 1 kat tepi tu. Kau nampak? Tu jambatan. Lama. So kita akan siap dulu kat rumah ni. And nanti saya akan update waktu dah siap. Nanti nak pergi ke Kenduriati. Best. So sekarang pun dah pukul 8. So dah nak gerak. Lepas dah settle. Lepas semua dah siap. Nak gerak dah pergi Kenduriati. Dekat je. 10 minit daripada sini. 8 minutes. 8 minit. Dekat 10 minit. 8 minit lebih kurang macam tu. Tak tahu jam ke tak jam. Boleh jalan kaki lah kiranya. Kalau jalan kaki boleh cak ke sebab dia 1.8 km. So apa pun kita orang nak pergi wedding dia. Saya tak tahu ada makan apa. Dah lapar. Walaupun tadi baru lepas makan. Sebab tadi makan sikit je. Buat rasa-rasa je semua. So kita nak pergi wedding dia. Yalah, itulah purpose dia pergi Pening. Dah, semua dah siap lah? Dah. Wan dah siap Wan? Jom. So kita gerak. Let's go. Dah semua dah gerak Dah siap semua Jom. Let's go. Wedding Yati. Let's go. Kau pernah experience ni pergi wedding Mama? Ke first time? First time juga. Korang pernah Sak? Pernah kan? Yang ni kita orang pernah pergi Indian wedding dengan mamak punya wedding. Indian wedding lain kan? Dia macam lebih kurang sikit actually. I'm not gonna lie. Serius lah? Lebih kurang. Cuma dia tak adalah culture yang their religion Hindu tu tak adalah. Kau beli kerapu, aku masakkan. Serius. Tapi dah tutup gila. Tutup gila. Bau je tinggal. Tak, kalau kita nak masak pakai apa? Takkan pakai microwave gila. Bukannya tuan masak ke tadi? Ke tak ada? Ada. Mother son. Daughter. Tak, aku cakap father daughter. My daughter. Mother apa? Pintu sana tu. Dah. Rapi. Kawan Yati. Ya, yang masuk. Syaban handsome tu. Handsome kan? Mana nampak? Tu. Tak baik, dia cakap tak nampak. Alhamdulillah. Baik. Baru sampai bang, lama gila. Gerak pada petang tadi kan. Jalan jam. Nanti Lepas tu kita kena kat Sabah. boleh. Dia tengah takut tau. Abang pegang mic. Ni abang-abang Syaban. Ni kawan Syaban juga. Kawan. Makan semua makan. Okey baik. Tanya dapat menantu baru. Terima kasih datang. Sama. Kau pun tak main. Jam gila. Kita orang daripada KL gerak hari ni. Bapak jam. Dengan hujannya lagi. Lepas tu siap balik. Tinggal Airbnb, mandi apa semua baru gerak. Fotografi bersama-sama Hayati Alamak, dan tak sopan tu nak bagi siapa-siapa tu. Puan Mariam serta keluarga. Minta tolong ambilkan gambar sekali kat handphone boleh? Ambilkan gambar kat handphone lagi. Boleh. Boleh Apa man? Terima kasih Kak. Okey. Siap bang? Siap? Kasih datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Abang Syaban kahwin main game. Aduh. Mana boleh kan? Tak elok main game orang kahwin. Baru sampai daripada KL. Jam. Hujan, lepas tu jam. Palang kabut gila kita orang. Saya cakap, sempat ke tak sempat? Takut tak sampai. Ini tim kita kan? Syaban rambut baru tu. Tak pernah kan dengan macam tu kan? Baru tukar rambut. Baru tukar rambut. Jom, let's go. Kenapa Yati maju pula? Tak kita lambat. Congrats. Handsome bung kau boy. Tahniah Ban. Congratulations Ban. Tahniah Ban
Syabang buat mulut doh. Aku make up dah 2 jam. Kau masih jeri Ini sampai macam ni. Ini tak sedap. Roti malam ni. Dia frozen. Oh, proses. Dia frozen. Aku proses. Dah sikit je lah. Tapi Tapi nampak macam banyak. memang aku dah kurus angin. Tapi dia nampak. Jom orang lain nak ambil gambar orang lain. Jom. Sini. Jom, nanti jumpa. Dah kahwin tu, Syakban baik tu. Syakban dah kahwin siau. Sumpah tak sangka gila Syakban dah kahwin. So, kenal dia masa college dulu. So, bila tengok dia dah kahwin macam ni rasa macam happy gila lah. Congrats, semoga dia kekal sampai mati, sampai kiamat. InsyaAllah dua-dua dia kekal sampai kiamat. Murah rezeki dia insyaAllah. So kita doakan kawan-kawan. Saya wakil daripada kawan-kawan Syakban yang kenal kat college. Congrats. Makan. Thank you. Makan. Let's go makan. Thank you Wan. Makan Mas. Makan. Macam susah dia nak makan garpu. Makan pakai 2 garpu. Tak apa. Sudah habis. Belum. Lepas ni kita nak pergi mana? Kita nak pasang box. Pak Sembok. Ada kotak. Dan Pada potong. confirm lah. Confirm. So kita nak pergi makan Pak Sembok Sat. Lepas tu baru Padang Kotor. Pada potong. Padang kotor. Bukan Padang Kotor. Kau tak baik. Dia cakap ini kotor. Dia tak faham habis-habis cakap Oh. padang kotor. Okey. Kita padang kotor. Awak lah hampa ni kelepiak sikit. So kita nak pergi makan mi udang dekat Padang Kota. So gerak lu. Purple Roger. Padang kotor. Penuh nak mampu Cerita sedih dia sekarang ni. Tadi kita pergi singgah Padang Kota, tapi bapak rabak gila. Penuh do parking. And kita on decide untuk bungkus, beli pakai Grab hantar kat lobby. And then kita dapat apa? Pak Sembok. Pasang Bocok. bocor sikit tak apa nak. Pasang bocor and then Tira tak tahu mana. Oh kat sini mi ambil patah mi sotong. Hui. Yes. Kita malam ni berkampung lah. So jom kita makan. Lepas tu kita main game sikit. Lepas tu We did buy Movie. card. Wait, God. Tadi pun memang tak dekat. Oh memang tak ada. So let's go. Dahsyat. Kita pergi makan dulu. It's okay, kita main game tu je. Kita make Among Us ke Undercover. Undercover pun okey tak? Let's go. Let's go. Undercover yang aku mati dulu padahal aku orang awam. Orang awam. I think it's this one kan. Mari makan. Tak cari dia. Mana betul.